Sekarang kita tengah cari mana satu MCB untuk water heater. Sebab kita akan pasang apa? RCBO tu akan pasang. So yang ni bukan. Okey, ni kita tengok yang ni. Harap dia lah. Nombor 3 ni. Tengok kita naik atas. Tu kekurangan DB satu kat bawah je, atas tak ada buat sub DB. Ni kalau nak tarik wiring baru pun, contoh ada nak buat penambahan, memang ni lah, memang mahal lah harga dia. Oh, dia hidup lagi ni hidup lagi. Okey, tu dia. So yang ni pun kita akan ganti lah. Kita akan pakai soket connector lah. Soket connector heater tu, untuk water heater kita tak pakai ni. 15A kita tak akan pakai. Kita ikut proper lah. Wiring macam biasa lah. Dia pakai 2.5mm developer punya. Tu tak boleh buat apa. Yang penting sistem pendawaian ngam, cun. Okay, RCBO kita dah pasang. Kita akan tambah, lepas tukar soket connector, kita pasang ordernya water heater lah. So kalau tengok yang ni kat atas ni, okay, ni satu wire satu wire ni kita tutup ni. So yang ni ada 2 wire. Kat sini ada masalah ni, dah kongsi. Mungkin ni lah kot pergi water heater. Ini wiring baru untuk apa, aircon. Ni tak off, kita tengok dia padam tak. Okay, nampak dia dah padam. Satu kerja pula kita nak kena cari pula. Ada 2 kabel tu kan, mana satu water heater punya. Turun naik. Ni masalah dia. Kalau kita tak buat inspection pendawaian sebelum masuk rumah baru, macam ni lah. Okey, semoga dapat perkongsian kat sini. Nanti kita cari kabel dari mana satu.